macam mana kita pada hari ni kita nak lain daripada cerita yang sebelum-sebelum ni. Jadi why not kita touch tentang ataupun kita buat macam video AI berkenaan dengan promosi. Tapi promosi yang kita nak buat ini dia luar biasa sedikit. Okey, nanti kita cerita. Kita recap dulu tentang personal branding. Personal branding ni kena ingatlah apa yang kita, identiti kita, siapa Safa, siapa Tuan Afif. Jadi bila kita tanya siapa kita dan kita nak memperkenalkan identiti kita kepada orang lain melalui sosial media, dia akan terus melekat sampai bila-bila. Macam saya positionkan diri saya, position, identiti, personal branding, itu dalam lingkungan circle yang sama. Jadi orang kenal saya saya sebagai seorang content creator dan videographer. Jadi kita tak boleh nak ingat kita kena imagine sebagai personal identity ni, kita punya karakter ini kita tak boleh nak cater semua orang. Cater tu maksudnya kita nak entertain semua orang. Boleh, tapi tak perlu semua. Apa yang saya boleh sharekan ialah kita boleh terus kepada audiens kita. Sebagai contoh, emas untuk orang susah menyimpan, emas untuk persediaan pencen, emas untuk anak muda. Jadi orang kenal Safa, orang kenal anda semua tu dengan satu identiti yang spesifik kepada audiens yang anda nak lah. Seperti ini. Ini satu contoh. Jadi kita recap minggu lepas dan 2 minggu lepas apakah personal branding tu. Okay, yang kedua kita nak cerita pasal content pillar. Minggu lepas kita dah menggunakan ChatGPT. Mana ChatGPT ni kita menghasilkan konsep kita iaitu E apa? Ingat tak minggu lepas? ERT. Ni ada. Kita nak educate orang, kita nak relate, dan last sekali macam mana orang yang mendengar cerita kita tu dia akan trust kita dan bila dah tengok posting kita mestilah last sekali dia beli, insyaAllah. Kadang bukan bulan itu, bukan minggu itu dia akan membeli. Dia akan membeli pada bila dia kena, bila dah ada rezeki. Okay. So, content pillar kita dah recap semalam, kita dah beritahu semalam, educate, relate dan trust. Saya rasa saya dah sharekan slide show ni minggu lepas kepada admin. Admin pun dah share pada korang. Saya rasa hopefully korang faham. Dan kita punya essence, kita punya parti parti dalam segala social media ni ataupun kita panggil personal branding, social media, dia punya ayat dia punya perkataan dia ialah kita kena relate dengan storytelling. Ni saya merahkan. Okay, barulah dia boleh meletup macam ni. So, kita combinekan storytelling, kita punya personal branding dan trending ni, insyaAllah. Dan saya dah buat tau. Bila saya buat, saya punya view tu dia kena cerita sikit. Kenapa Cik Safa? Safa, kenapa trending ni penting? Bila saya buat, view saya sampai 1 million, sampai 3 million, ada yang 4 million. Bila saya relatekan storytelling tu dengan trending. Okay, saya nak tanya anda semua ni lah. Sekarang, apa isu semasa trending yang kita boleh ride, kita boleh naik kuda? Sekarang ni saya nak tanya korang. Yang selalu tengok TikTok ni, bila kita scroll tu, kan? Apakah isu semasa yang tengah trending sekarang? Boleh tak? Dia tiba-tiba kan, dia macam, saya rasa tu ada di kalangan korang ni tengah tengok TikTok. Rasa-rasanya apa? Yang tengah macam trend sekarang. Tak ada ni. Tak ada. Ada AI. Bukan, yang trending, yang tengah meletup sekarang, yang tengah cerita gosip. Cerita trending gosip sekarang lah cerita apa? RCI tabung haji. Yes. Lagi? Cerita yang anjing tu, siapa nama dia?
Adib Siapa yang yang dalam mahkamah tu kan? Yang pasal anjing tu kan? Lagi cerita politik, cerita perang. Rocky, cerita pasal Rocky. Jadi kalaulah korang boleh combinekan cerita personal branding korang dengan satu cerita dan trending pada hari ni, saya yakin, dan korang punya personal branding tu of course lah dengan produk lah. Saya yakin right along way tu orang boleh relate kan, orang boleh, kita punya view tu boleh naik. Tapi pada malam ini saya nak cerita pasal kita nak cerita pasal ni berkata ini, kita nak cerita pasal kita nak cerita pasal Merdeka. Kita nak cerita pasal promosi Merdeka. Okey, barulah kita nak start tajuk kita ataupun kita punya video production lah. Maksudnya video, menghasilkan video. Okey, kawan-kawan, rakan-rakan seperjuangan semua dah ready ke? Sebab ini dia bukan daripada slideshow ni, dia terus daripada saya punya kepala dan nak terus lontarkan je idea tu. Kalau ada soalan boleh celah saya. Kalau misalnya ada idea pun bantu saya. Saya perlu bantuan. Okey. So saya nak apa yang saya nak buat hari ini ialah saya nak relatekan kita punya Merdeka Edition ni dengan cerita yang berkaitan dengan Merdeka. Okay hopefully video ni boleh direkam lah. Sebab dia agak, saya rasa dia agak teknikal juga lah. Dia agak teknikal. Okay, Merdeka. Dan kita nak buat storytelling pasal Merdeka. Lepas tu last sekali kita akan buat promosi first edition, first goal Merdeka edition. Kita punya produk lah. Edition, kita punya produk. Semua ini menggunakan apa kawan-kawan? Kita menggunakan AI, ChatGPT. Saya pun idea ni tiba-tiba selepas maghrib tadi baru dia sampai. Jadi saya rasa saya nak buat ni sebab dia relate dengan saya punya kerja, relate dengan video viral yang saya buat. Okey, konsep yang kita nak buat ialah kita nak buat satu video berbentuk storytelling. Storytelling tu ialah tentang, ini saya cerita dulu yang masa lepas maghrib tadi saya fikir cerita storytelling tentang apa. Bila saya crack kepala otak saya nak cerita pasal Jepun, cerita pasal sebelum Merdeka lah. Di mana, saya cerita dulu kalau misalnya ada idea, saya akan buat ChatGPT nanti, saya akan kembangkan idea saya ni dalam ChatGPT. Dan kita punya proses tu ialah daripada storytelling ni, daripada idea kepada storytelling. Sudah ke sini lah. Idea, kita ada satu idea, lepas tu kita menghasilkan storytelling, kita pastikan cerita and then kita lepas tu barulah kita buat video, kita buat skrip. Lepas kita buat sediakan skrip, kita buat gambar and then kita buat video. Tadi kita punya kelas hari ni sampai pukul 11. Jadi kita buat lah. InsyaAllah nanti ada, kalau misalnya ada tambahan kita akan buat ni. Kita akan buat lah. So idea dia ialah, ini idea yang saya buat dengan satu saya tunjuk kat sini lah. Saya tunjukkan TikTok saya. Dan video ini saya buat untuk saya buat cerita pasal zaman Jepun. Dia tak login. Jadi video ni dia ada kita panggil apa dia punya wording no? Belakang dia cerita lain, depan dia cerita lain. Cliffhanger ke cliffhanger?
Saya tunjuk konsep dulu and then kita terus buat. Oh, dia kena login dulu ni. Sekejap, ni saya punya TikTok. Saya nak tunjuk konsep dulu. Nanti korang nampak macam Safa nak buat apa. Saya nak tunjuk dulu hasil dia. Okay. Supaya nanti korang tak terkujat lah. Safa nak tunjukkan video bentuk dia. Sebab macam ni tau. AI ni dia dah jadi melambak dalam TikTok. Jadi kita kena buat lain sedikit. Lain daripada lain. Macam ni. Kita dah login lah. Email. Okay. Kita tengok pula kalau kita punya email ni kan. Okay, saya tunjuk video ni saya rasa tak ada suara sebab saya tak tahu macam mana suara dia. Not now. Maybe later. Tekan profile. Okay, apa yang saya buat ialah ini video dia. Jepun tak pancung. Ni video dia. Jadi kita akan buat video, kalau korang nampak, kita akan buat video dia ala-ala kartun macam ni dan dia cerita dia ialah saya share video ni lah. Saya bagi kat admin, nanti admin tengok. Mana admin kita? Admin kita ni dia kadang-kadang dia tak reply kadang. Okay. Nanti minta admin share dalam group Okay. So saya dah bagi dalam admin. So kita nak buat konsep macam ni tau. Konsep dia ialah konsep orang ni macam bentuk kartun. Namanya ialah diorama. Okay. So kita menggunakan konsep diorama. Okay, kita gunakan konsep diorama. Nanti kita akan konsep diorama ni dia macam patung, tapi patung bergerak. Diorama ni ialah patung yang bergerak. Konsep diorama. Okay, kenapa kita nak buat konsep diorama ni? Sebab dia lain daripada lain. Saya nampak ke patung tu kecil dan orang akan terhook. Jadi kita akan gunakan konsep ni. Minggu lepas kita mendengar muka kiri kanan tu ada juga, tapi lebih pada orang yang tengah explain. Okay, macam ni. Macam ni saya tengah explain kan. Kita akan buat macam ni tapi dia tengah explain. So cerita ialah cerita sebab merdeka, kita akan berkait dia dengan Jepun. Okay tak? Okay. Alright, jom kita buat. Okay, sekarang ni konsep dia konsep diorama. Sekarang ni kita nak buat cerita. Saya nak sharekan cerita dia macam mana. Okay. Jom kita sama-sama pecah kepala. Tuan Afif Macam mana kita nak menghasilkan satu video kurang 1 minit. Dan last kali dia punya belakang ialah kita nak tunjukkan promosi produk kita lah. Tapi depan dia tu cerita apa tau? Depan dia cerita Jepun tengah cari emas. Okey tak? Jepun tengah mencari emas. Okey, jom kita muka Tuan Afif dia dah pelik-pelik sikit tu. Tengah share yang tadi tu. Okey. So apa yang saya nak buat ialah saya nak minta ChatGPT, macam saya katakan sebelum ni, ChatGPT ni kita dah ada idea, kita tolong dia kembangkan dia. So kalau saya dengan kawan saya ChatGPT ni aku je lah. Aku nak buat satu cerita pasal, semua boleh menaip type je. Kalau ada ChatGPT sebelah tu boleh type. Okay, cerita pasal Jepun nak mencari emas. Jepun dia cari harta karun. Okay, cari harta karun. Kau sembang bagi lebat. Sekejap. Kau cari harta karun. Lepas tu dia jumpa budak macam ni nak relate dengan ejen ni, ejen apa? Kita cakap lah orang Melayu lah. Lepas tu orang tua ke? Orang, okey. Nampak tak? Saya tengah mencari idea ni.
Okey. Orang Melayu macam mana orang Melayu tu? Okey. Lepas tu dia dapat tahu saya bikin cerita Bikin bikin cerita saya tengah bikin cerita ni tau. Kenapa Cik Safa tak buat sebelum ni? Tak ada idea. Tiba-tiba dia datang idea depan maghrib nanti. Jadi kita buat cerita. Jadi korang kena tengok je lah. Cerita ni best. Nanti korang akan tengok macam video yang saya share tu. Dia jadi best gila. Dia macam jadi viral. Saya sendiri pun macam, tak sabar-sabar nak masukkan video ni. Okey. Aku nak cerita pasal cerita Jepun, cerita karun zaman sebelum merdeka. Okay. So, dia orang Jepun ni, tentera Jepun dapat tahu ada harta karun dari seorang penduduk, seorang kampung, pemuda kampung. Okay. So, dia tak nak beritahu dia tak nak bagi tahu lokasi emas tu. Dia tak nak beritahu lokasi emas tu. Dan kena dera. Kau sembang lagi lebat. Tapi last sekali dia akan bagi maklumat untuk beli produk. Beli apa kita punya ni? Produk. Aurum apa? Special edition. Heritage Edition. Special Edition lah sudah. Emas apa? Special edition apa panggil? Emas Special Edition. Emas Special Edition. Aurum. Apa je? Tolong bantu saya. Emas Special Edition. Nampak itu? Merdeka Aurum. Merdeka Aurum LX. Aurum LX. Okay. So, ini cerita dia. Kau bayangkan aku punya idea ni tak berapa nak berkembang sebab tengah malam ni kan. Jadi kita suruh ChatGPT ni tolong kita lah. Okay, tentera Jepun dapat tahu ada harta karun. Okay, aku nak buat satu cerita pasal tentera Jepun. Cari harta karun, tentera Jepun dapat tahu harta karun pada zaman sebelum merdeka. Okay, cerita ni pada zaman sebelum merdeka. Okay. Tentera Jepun ni dapat tahu harta karun dari seorang pemuda kampung. Lepas tu, dia tak nak beritahu lokasi tu dan kena dera. Last sekali, kau sembang bagi lebat, last sekali dia akan bagi maklumat untuk beli emas special edition mereka Aurum LX. Okay, itu cerita dia. Okay. Aku nak hasilkan skrip. Kita beritahu lah, kita dekat ChatGPT ni, kita nak hasilkan skrip. Kita tak boleh nak buat seminit. Nanti cerita dia sampai pukul 2 pagi kita punya cerita ni. Boleh ke? Boleh. Sampai 2 pagi. Sampai video tu dia siap ada audio, so ada sound effect kan. Dia siap ada gila lah. Nanti sampai 2 pagi kau orang tak tidur. Tapi saya okey je. Okay, aku nak hasilkan skrip video 1 minit. Okay. Okay, bismillah. Okay, bismillah. Bunyi cengkerik. Okay, dia dah cerita dia ni. Kita tak nak ada bunyi-bunyi tu. Okay, sekejap Sampai cengkerik dia buat lah. Berhenti. Okay, Tuan. Ya. Yang you tulis borak sampai lepas tu maksudnya apa? Itu memang dialog ke apa? Tak, saya ChatGPT ni kawan saya. Jadi saya cakap dengan dia, kau sembang lah lagi. Kau bagilah cerita tu lagi best. Faham ke? Itu memang phrase yang digunakan ke ataupun No, ChatGPT ni dah kenal saya. Jadi ChatGPT ni, korang tak tahu ChatGPT ni boleh bagi arahan ke? Ni saya tunjuk. Okay, pergi kat setting. Lepas tu, kat personalization ni. Okay, kat personalization ni,
Nampak custom instruction ni. Okay, saya copy paste ni bagi kat korang. Tapi korang tukarlah nanti. Tukar Nanti jadi personalize sendiri. Saya pun dah ada buat Ya. benda ni. Jadi saya cakap respond in more natural and colloquial way. Kau nak ke tak nak ni? Kalau tak nak, tak nak. Nak ke tak nak? Saya kena bagi. Okey, saya bagi. Saya bagi sekarang. Okey, sebab apa ni ilmu. Jadi kalau seorang-seorang dia tak best. Okey. Dia personalization ni, dia kalau kita ada custom ni, so ChatGPT kita tidaklah menjadi yes man sangat. So dia Ya. dia ada dia punya nasihat dia. Macam saya buat saya punya karakter supaya bila saya bagi satu cadangan, dia boleh bagi 2 lagi cadangan ekstra. Betul. Jadi ni satu lagi kat bawah tu lah. Jap. Saya dah mana. Dia bila dah cerita dia corner lain ni, dia tiba-tiba cerita sebenar kita tu tak jadi. Teruskan. Ini dah kelas ChatGPT pula. Okay, nampak custom instruction. Jadi saya kata dengan dia, korang baca sendirilah. Kan sampai kedua pagi yang. Okay, yang belah bawah ni, macam ni kan. You are my bro, you are my friend, you are warm, you are cool. Okay, jadi saya personalizekan kat ChatGPT ni. Jadi dia sembang saya macam sembang kawan-kawan. Jadi sebab tu soalan tadi, kenapa tulis kau sembang lagi hebat? Sebab kau sembang, sebab dia tahu saya suruh dia goreng lagi. Cerita ni dia goreng lagi. Tapi bila dia goreng memang tak ingat. Okay. So, oleh sebab saya malas nak membaca, saya cakap dengan ChatGPT ni, sila buang label. Maksudnya label-label kat atas tu dia buang dan tulis balik. Boleh jadi boleh nampak. Jadi kita tak nak yang label-label ni, VO ni tak nak. Kita nak dia cerita. Okay. Tanah Melayu sebelum merdeka. Malam tu sebuah kunci. Okay. Dia cerita dia ni, dia terlampau, bagi saya tak nak cerita yang cerita dia tu terlampau berstoryboard. Saya nak cerita tu macam dia terus, okay, kita tengok ni panjang sangat ni. Okay, so saya tak nak yang ini. Okay, saya cakap macam ni. Okay, cerita ni cerita ini dia panjang sangat. Boleh? Dia panjang sangat. Okay, aku nak kau buat script narrator. Jadi betul. Tadi tu kita nak tengok macam mana. Aku nak buat satu script narrator. Maksudnya aku bercakap dan video di belakang aku. Okay, jadi idea dia ialah sekali. Cerita tadi dia panjang sangat. Saya dah ulang 3 kali dah. Saya nak dia macam terus kepada visual. Maksudnya awal-awal dia ialah, awal-awal masa saya cerita tu dia tengah ini cerita emas. Okay, so awal-awal dia ialah pemuda ini dia jumpa emas di dalam gua. Kan? Pemuda jumpa emas di dalam gua. Lepas tu dia pun dapat tahu. Okay. Lepas tu pemuda ini dibawa ke markas Jepun. Pemuda ya, boleh. Pemuda ini sangat tu kalau kena pancung ni. Pemuda ini dibawa ke markas Jepun. Lepas tu pemuda ini didera. Lepas tu pemuda ini beritahu dia cliffhanger apa bila kita
apa panggil? Cerita dia cerita lain, tapi dia cerita lain. Apa bahasa Inggeris tu? Tali gantung. Ke apa? Bukan. Kita tak expect cerita tu. Apa panggil dia ada word dia. Kita Skrip. tanya ChatGPT je. Plot twist. Plot twist. Pemuda ini beritahu lokasi dia. Pemuda ini beritahu kena jumpa ejen lah. Kena cari mamat ni. Kena cari mamat ini. Mamat kena cari seseorang ini. Lepas tu plot twist dia Mamat ejen Aurum Alex. Mamat ini ejen Aurum Alex. The rest, skrip. Buat skrip narrator bawah 10 saat. Bawah 50 saat. Ni baru Zaman sebelum merdeka dulu, ada seorang pemuda, tengok saya dah buat narrator voice over dengar suara saya betul-betul. Zaman sebelum merdeka dulu, ada seorang pemuda kampung masuk dalam sebuah gua. Dalam gua tu dia terjumpa emas. Entah macam mana berita tu sampai ke telinga Jepun. Pemuda tadi terus ditangkap, dibawa ke markas susulan. Mana emas itu? Dia tetap tak buka mulut. Kena pro kan, dia masih diam. Sampailah dia tak tahan, dia cakap, baik kalau betul-betul nak emas, kau kena cari lelaki ni. Siapa? Pemuda tu sampai, pemuda itu keluarkan sekeping gambar. Cari dia. Rupa-rupanya mamat dalam tu, ejen Aurum Emas. Dia dah lain kan? Dia dah lain. So, pemuda itu keluarkan sekeping gambar. Kita tak nak lah. Macam pemuda itu, macam mana? Dia nak plot twist tu. So, pemuda, dia bayangkan, pemuda itu dia terus muka kita lah kan. Kau cari pemuda ni, tolong bantu saya. Macam mana apa di sini? Antara plot twist tu, ada cliff tu, pemuda itu keluarkan sekeping gambar. Jadi kita tak nak dia keluarkan sekeping gambar. Pemuda itu dia terus tunjuk muka kita. Kau jumpalah mamat ni, tiba-tiba keluar kita. Macam tu kan. Pemuda itu tengok baik, kalau betul-betul nak emas, kau kena cari lelaki ni. Tentera Jepun pun tanya, siapa? Pemuda itu keluarkan sekeping gambar. Pemuda itu, akulah orangnya. Kalau kau nak, macam tu boleh tak? Baik, kalau betul-betul nak emas, kamu kena cari lelaki ni. Lepas tu tiba-tiba keluar muka kita. Akulah orang dia. Betul tak? Boleh tak macam tu? Boleh. Okay guys. Jadi dia promo lah. Okay guys. Kita ada tengah ni. Depan dia tu cerita tu. So korang faham ke tak faham ni? Faham. Faham nampak tak? Tadi versi 1, ni versi 2. Slow bos. Laju sangat tu. Laju ke? Okey. So saya copy balik cerita ni. Tapi betulkan part tadi je lah. Lepas tu aku nak terus introduce diri aku sebagai ejen Aurum Alex. Aku nak terus introduce ayat depan dia. Apa tadi? Akulah orangnya. Akulah orangnya. So, akulah orangnya. Cik Afif, okey ke saya buat cerita ni? Okey. Dia macam unik sikit lah. Okey lah. Dia unik kan? Kena dengan edisi Merdeka. Dia sebab kalau kita, idea dia kenapa nak buat cerita Merdeka dan kenapa cerita kartun tu, sebab AI kalau tu dah biasa. Jadi kita buat lain pada lain. Ni cerita awal dia. Akulah orangnya.
So buat ayat, sambung dengan promosi apa tadi? Promosi apa tu? Emas limited edition. Ya. Itu Special arahan tambahan tu slow-slow bang. Arahan tambahan tu bagi dia clear tu. Arahan tambahan. Arahan tambahan Ya, yang dari atas kita nak kemaskinikan di bawah tadi kan. Macam mana arahan dia tu? Oh, dia dah terlepas kereta api ni. Okey. Prom dia Okey, saya ni prom. Okey, kat sini ke? Yang ni ke tuan? Okey, tuan dengar saya punya cerita Okey, arahan daripada mulut saya. Dia punya idea dia ialah kita nak menghasilkan skrip naratif voice over. Maksudnya, tuan tulis kat situ, sila hasilkan skrip bawah 56 saat. Sekejap, dia kena pakai notepad. Dia kena pakai notepad. Tapi tak keluar pula notepad. Sekejap ya, saya paste dulu ni. Okey. Okey, tuan nampak Okey, ini dia punya prompt. Okey. Hasilkan skrip video 50 saat. Kenapa saya letak 50 saat? Sebab nanti jadi 1 minit lebih. Okey. Hasilkan skrip video 50 saat. Hasilkan skrip video 50 saat. Naratif orang membaca cerita. Itu idea dia tuan. Okey, barulah kita beritahu idea dia. Okey, cerita dia ialah okey, idea dia. Bos sekarang ni kau buat sekarang ni tuan, apa yang ada idea dalam kepala otak tu tulis je kat sini. Macam tadi kan awal-awal tadi saya cakap dengan dia, kita nak buat cerita depun. Tulis je kat situ. Aku nak buat Tuan Afiq okey? Saya ulang balik ni. Saya rasa saya perlu ulang kot Okey. Mungkin kita ada lagi beberapa kawan kita ni. Idea dia lah aku nak buat cerita zaman merdeka. Okey, sekarang ni idea yang tuan dalam kepala otak tu, cerita je tulis je kat dalam tu. Ada pemuda jumpa emas. Tentera Jepun nak emas itu. Pemuda tak nak bagi rahsia emas tu berada. Emas tu, tengok, dia terus flow dalam gua. Dia kena dera. Dia bagi tahu akhirnya. Dia kena tangkap dulu. Baru dia kena dera kan. Dia kena tangkap. Tulis tu. Jadi siapa tadi cakap? Dia kena tangkap. Dia kena dera. Dia bagi tahu akhirnya. Lepas tu plot twist ni macam ni twist. Plot twist ini transition dia. Plot twist ini berlaku apabila Mamat saya cakap tadi. Pemuda. Okey. Pemuda ini bagi tahu nak jumpa kena jumpa seseorang. So seseorang itu ialah aku. Seseorang itu ialah aku. Jadi aku akan promotekan Arum LX tadi. Faham ke? Promotekan jadi edisi Merdeka Arum LX. Yes. Jadi guys, prompt yang korang nak cerita ni, korang throw in je dalam prompt dekat ChatGPT tu. Nanti bila korang macam
apa pasal dia tak ikut macam ni? Ejas lah lagi macam tadi kan, awal-awal tadi kan dia cerita dia panjang sangat. Rupanya saya tak beritahu yang kita nak dia buat cerita, betul cerita. Tapi saya tak spesifik lagi cerita apa yang aku nak. Cerita dia ialah naratif voice over, naratif yang aku bercakap. Macam POV aku lah, faham ke? Faham. Jadi bila kita spesifik lagi, yang first tadi tu tak jadi, kita nak terus, kita akan baiki dia lah. Faham ke? Faham jap. Mana air? Ada air sirap ke? Okay. Jadi, ChatGPT ni, korang ceritalah. Kadang saya boring-boring kan. Saya tanya, ChatGPT boleh tak kau humorkan aku? Bagi lawak jenaka. Dia pun bagilah jawab jenaka kat saya. Kadang saya cerita pasal kahwin dua. Salah. Ya, sensitif sangat tu. Jadi saya tanyalah ChatGPT kan, macam mana nak nanti dia beritahu. Okay, jangan jadi jahat guys. Okay, dah. So mana emas tu? Jadi ini cerita saya tadi. Jadi saya copy balik guys. Tadi saya dah dapat skrip tu dah cantik dah. Tapi boleh diperbaiki. Saya copy balik ini dan saya letak dekat hanging dia tu. Lepas tu aku nak introduce. Okay, saya kena ulang balik supaya korang faham. Inilah skrip ChatGPT dah bagi. Zaman sebelum merdeka dulu, ada seorang pemuda kampung masuk ke dalam sebuah gua. Okay, jadi saya dah copy ni yang dah ChatGPT bagi. And then dia antara transition cliffhanger tu dengan kita punya bercakap tu ialah akulah pemuda tu. Mana tadi? Inilah. Akulah orangnya. Lepas tu saya nak ChatGPT tu teruskan dengan kita cakap buat promosi emas special edition Aurum X. So kita tekan enter. Okay, saya zoom, saya close. Okay, nampak dia panjang juga ni. Saya nampak skrip pun saya tu panjang. Tapi tak apa. Nampak panjang akulah orangnya. Kalau tentera Jepun dulu sanggup sampai masuk cikgu emas, korang tak payah susah-susah. Tak payah cerita. Ini panjang sangat. Kita terus buat promosi. Okay. Okay. Akulah orangnya. Sempena bulan Ramadan pula. Bulan kemerdekaan. Okay, saya terus copy ni. Guys, saya memang dah ChatGPT ni dengan skrip ni, saya tengok pun saya dah tahu dia dah macam sebati dengan diri saya lah. Jadi saya dah tahu dah mana ni tak perlu. Okay, nampak? 9 Ramadan ni keluarkan emas special edition Merdeka. Okay. Lepas tu ni tak payah. Nak dapatkan special edition Merdeka ni tak baca cikgu, cari aku je. Lepas tu tekan beg kuning. Apa macam mana? Tak payah tekan beg kuning. Ada tak nak buat ayat promosi? Lepas tu masuk website Aurum Alex. Beli sekarang. Okay, itu je. Cari aku je. Mana nak cari? Tak payah cikgu, cari aku je. Serasanya tak boleh sebut website tu dalam TikTok. Nak tahu lebih lanjut, komen di bawah. Betul? Boleh juga. Boleh Bayu. Nak tahu lebih lanjut, Refer bio. Refer bio, yes. Tapi kalau nak beli macam ni okey guys Okey okey ke okey ni okey kan? Okey. Korang nampak tak idea aku bagi ni? Penat ni. Okey. So, nampak? Jadi kita copy balik yang atas tadi. Zaman kemerdekaan dulu. Okay, dah jumpa. Sekarang kau apa? 5 minit pukul 10. Bayangkan buat skrip saja dah sejam. Tu cakap sampai kedua ni. Boleh tak ni guys sampai pukul tiba jadi gelap. Aiman ikut je. Nampak tak? Okay ni Okay. Okay, kita tekan. Okay, jom kita baca sama-sama. Zaman, okay, sekarang ni skrip dah dapat.
saya nak kecilkan lagi. Saya nak macam, dia tak nak macam panjang lebar. Zaman sebelum merdeka dulu, okey, aku tak nak cerita. Okey, dulu, nampak? Dulu zaman merdeka, nampak? Dia dah pendek lah. Dulu zaman merdeka. Okey, ada mamat ni, tulis. Ada. Kenapa aku suruh Asis sebut mamat? Boleh apa muda? Okey, dalam gua. Okey, dia terjumpa emas. So, kita nak buat tukar emas kepada harta karun ke macam mana? Ataupun emas terus? Jom kita sembang. Okey, dia terjumpa emas. Zaman merdeka, dulu zaman merdeka, dulu zaman sebelum merdeka, zaman Jepun. Zaman Jepun dulu, okey, zaman Jepun dulu, ada pemuda kampung terjumpa emas. Okey, dalam gua. Okey. Entah macam mana. Okey, lepas tu kita nak buat ada elemen mesti. Pemuda tu happy gila. Dan dia rahsiakan. Dia dah rahsia, tapi macam mana tentera Jepun boleh tahu? Tolong saya. Okey, dia happy gila dan dia rahsiakan pada orang lain. Tak apalah. Entah macam mana berita tu sampai ke Jepun. Okey, lihat ni pemuda itu terus ditangkap, dibawa ke markas. Okey, macam inilah. Aku suruh, kau buat ayat bahasa Melayu sembang kari punya. Okey. Okey. Ni saya rasa okey sikit. Alright, so saya dah jumpa skrip ni, saya dah buat skrip ni. Nanti saya akan adjust. Saya share dalam dengan admin boleh Okey dah. Saya dah share kepada admin. Okey. Okey, admin kata okey. So, dah pukul 10, better kita buat kelajuan dengan kelajuan merdeka. Okey, kita dah dapat skrip ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian kita akan terus video ni, gambar ni, kita akan menghasilkan gambar. Okey. So, zaman Jepun dulu ada seorang pemuda terjumpa emas dalam gua dan kita nak hasilkan gambar Okey. So, bila saya dengar zaman Jepun dulu ada seorang pemuda kampung terjumpa emas dalam gua, saya terus chat kat bawah ni, aku nak buat text to foto untuk text to foto. Aku nak bantu aku sekejap. Prompt in English. Okay, saya terus visualkan dia. Okay, bantu ke prompt in English, konsep diorama, miniatur. Okay, lepas tu pemuda. Okay, dia punya ayat dia tengok sekarang ni kita dah ada ayat ni. Zaman Jepun dulu pemuda kapur emas dalam gua. Lepas tu saya punya visual ialah pemuda ini dalam gua. So pemuda, dan saya tulis kat sini dia nak prompt dalam English. Konsep video ialah diorama miniatur. Okay, miniature lah. Okay, seorang pemuda berusia 20-an
pakaian Melayu kan Melayu pula. Pakaian orang dah 40-an di hutan, di dalam gua, terjumpa emas. Okey. Lepas tu terjumpa emas. Jom tengok macam mana. Okey. Okay, kopi ni. Lepas tu, saya paste dalam kita punya flow. Buka flow. Kita tekan new project. Lepas tu kita paste kat sini. And then kita tukar kepada image. Dan kita buat size dia, size bernegak. Slow Okay, lah. dah. Slow. Slow. Okay. Tak apa, saya nak tengok dulu sebab part ni yang saya steam. Okay. Okay. Saya tengok dulu. Nanti saya copy paste kat flow tu. Yang ni kita create image untuk karakter dia dulu. Tak, kita kita create image tu karakter tu. Okay. Skrip tadi tu patutnya kita kena tukar kepada voice over. Menggunakan satu lagi, menggunakan satu apps namanya Hagen. Tapi itulah cakap sampai pukul 2 pagi ni. Serius guys, ni sampai pukul 2. Tapi kisah video ni, inilah yang saya buat. Rahsia saya. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Dia nampak macam kartun. Dia macam kartun. Nampak tak? Macam ni kan? Dia happy. Okay. Nampak emas? Guys, nampak tak? Sekejap aku zoom sikit. Tak pun, okay So, buka CapCut. Dia dah buka CapCut. Sekejap tak apa, kita buat dulu prompt. Nanti kita akan buat ni. Okay. So, nanti kita akan animatekan dia. Okay, kita akan animatekan dia. Tiba saya rasa macam panjang juga ni. Tarik nafas dulu. Okay. Kau nak sangat kan? Okay. Lepas tu, buka sikit zaman tu pun okey. Dia jumpa tapi benda ni mestilah diam. Mana boleh cerita kat orang. So saya nak dia berjalan dekat dalam kampung dan dia seorang-seorang. Dia berjalan dekat tengah-tengah kampung. Lepas tu dia duduk diam. Dia berjalan tapi dia berdiam. Okey. Okey, teruskan. Aku nak kau buat prompt untuk pemuda ini berjalan sambil senyum, macam senyum Pemuda ini berjalan senyum. Okey, dia di keliling dia, di tengah, di jalan di kampung 40-an. Lepas tu dia pakai kasut ke? Oh, dia pakai slipper. Yes, dia pakai songkok. Okay. Okay, sambung prompt. Okay, menggunakan suasana dan menggunakan suasana dan scene yang sama. Prompt untuk jalan kampung 40-an. Dia tersenyum. Okay. Tapi dia tersenyum. Okay, tak apalah. Kita buat macam tu. Alright. So, kita buat scene nombor 2. Okay, sampai sini. Lepas tu, kita paste. Okay, kita dah hasilkan 2. Okay, kali ni saya buat laju Lepas tu dia pun tahu. Okay, macam mana nak betul Jepun tu tahu. Okay, jadi Jepun tu tahu maksudnya dia terus kena tangkap ke? Ataupun macam ni Jepun tu boleh tahu? Jepun tu boleh tahu. Okay, tulis tu. Okay, tentera Jepun tentera Jepun kejar mamat ini. Okay, terus dia bila dah prompt atas ni dia akan terus copy.
Okay, tengok yang tadi. Ni kan. Dia senyum. Boleh lah. Macam ni okey kan? Tapi okey lah, tak apalah. Dia tak sama karakter tapi tak apa. Okey. Saya tak suka Malaya Hemisphere ni. Kita nak, boleh lah kot, tak apa, kita buat je. Okay. Okay, saya tak baca pun sebab saya jenis yang copy paste je, sebab mana nak baca. Lepas tu kita paste dekat sini, bagi 4. Okay, tentera Jepun tadi dia berlari, lepas tu tentera Jepun tangkap dia kan, masuk dalam markas. Jadi tu kat sini, tentera Jepun pemuda bunyi apa tu? Dalam markas Motor kena rumah saya tu. dera. Okay. Okay, kopi ni. Tuan, tanya Yo. sikit, prom tu kenapa dalam Inggeris bukan Melayu tuan? Oh, okey. Dia boleh dalam Melayu tapi jawapannya boleh. Kenapa saya buat dalam Inggeris? Sebab Google Flow Sebab apa aku buat dalam Inggeris? Sebab sorry, saya dah terbiasa guna Inggeris untuk prom. Jawapan pada soalan tadi, boleh guna bahasa Melayu. Saya terbiasa guna Inggeris dalam prom ni. Dalam flow ni saya terbiasa dalam Inggeris. Jadi buat je boleh, duduk boleh. Cerita yang diorama ni saya buat tahun lepas. Jadi flow ni dia tak reti bahasa Melayu tahun lepas. Tahun ni dia dah tahu. Betul. Tahun ni dia dah Bahasa okey. Ya. So bagus soalan tu. So boleh buat dalam bahasa Melayu juga. Kenapa saya buat dalam bahasa Inggeris? Sebab tahun lepas dia tak reti cakap bahasa Melayu. Okay. Kita tu Jepun kejar nampak. Dia macam dia punya tu macam miniatur je. Jadi orang macam nampak best lah. Okay, lepas tu mana tadi? Ni. Dia copy paste yang nombor 2. Okay, paste yang seterusnya. Okay, dia kata dia kena integrate. Okay, saya tak tahulah kalau TikTok boleh bagi tiba-tiba ada darah ke, kita tukar lain lah. Ataupun kenapa dia jadi macam ni? Salah. Ni. Salah tu. Itu Salah. Okay. So, ini kita delete. Delete. So, saya buat macam ni lah. Kelajuan saya tu, saya tak tengok dah gambar tu, saya terus pergi. Cepat nak cepat. 100 video 100 video sebulan. Macam ni lah. Okay, lepas tu dia kena dera. Jadi saya nak dia close up. Okay, close up kena dera. Close up, dera. Okay. Type lah kat situ, nanti dia buat. Okay, copy ni saya tak baca pun guys. Sebab apa? Saya malas nak baca. Sebab benda ni nak cepat. Tengok flow. Nampak? Dia kena dera. Lepas tu nak close up dera. Okay, lepas tu saya tulis situ. Dah, settle lah. Kan? belum. Akulah orangnya tu tak ada ni. Aku orangnya kita akan buat dekat kita akan buat dekat agent. Okay, jadi lagi kita buat agent Okay, cerita dia sebenarnya kita tertinggal satu step. Step dia lah kena buat skrip dulu, kena buat voice over dulu. Namanya lah agent. Ni agent Okay, agent. Okay, saya copy ni dan saya paste dekat korang. Apps agent. Saya bagi dekat dalam admin. Ni admin. Okay, dah admin. Okay. Ni siapa? Okay, sekarang ni dalam agent ni saya pergi dekat satu namanya ialah apps dan saya terus pergi dekat AI Studio. Lepas tu saya upload satu gambar yang ada 3 orang tadi, yang depan yang 3 tadi.
Okay, tepi flow. Okay, saya dah, okay, nampak ni, dia integrate. Nampak, cantik kan? Gambar dia kan? Jadi tak payah nak, kita tak payah nak tengok, tunggu lama. Jadi kita dah dapat gambar dari sini. Dah best lah. Cerita ni memang best. Kalau korang letak dalam TikTok korang kan, saya rasa lah boleh lah dapat dalam, tak tahu berapa, macam betul je. Try lah. Okay, so saya nak buat dengan menggunakan flow karakter kita yang pada minggu lepas, yang korang pernah buat sebelum ni. Kita nak buat semula ke Cik Afif? Karakter ni. Mungkin kita buat fast forward lah. Okay, kita buat fast forward Okay. Korang dah hasilkan gambar yang dapat kiri kanan depan tu, upload ke dalam flow. So saya menggunakan gambar ni. Ni gambar AI saya tau. Ni saya AI kan. Ini ialah gambar. Macam mana? Agent ni free. Agent ni ada yang free. Yang ada yang free lah. Jadi saya ini gambar AI tau. Ni gambar AI saya pegang ni. Jadi sebiji macam saya. Nanti kita remove background belakang dia. Dan kita masukkan skrip tadi lah. Okay. So skrip tadi yang ini. Lepas tu kita paste dalam agent sini dan kita paste. Okay, nanti saya share video yang saya buat ni guys, saya share terus kepada korang. Jangan upload je. Senang gila. Sebab kita dah 70%. Okay, lepas tu saya bagi tahu agent ni, saya dengar dulu. Dia ada klik kat bawah ni dan dia akan review search. Kita akan dengar suara dia lah. Korang tak dengar kat sini. Tapi saya kuatkan jap. Okay. Bergema ni. Jembat 50 saat. Okay. Sekejap ya. Okay. Oleh sebab kita dah tak ada masa, saya terus generate. Nanti korang dengar lah. Okay, so saya akan improvekan. Lepas tu saya akan tekan generate. Okay, sekejap saya dah tengok. Saya tekan generate. Ialah cerita dia pun. Tekan submit. Okay. So Mamat yang Safa yang clone tadi tu, dia akan bercerita tau. Dia akan cerita macam saya tengah bercerita. Macam korang yang macam takut nak bercakap depan kamera, menggunakan agent ni saja dia dah jadi real lah macam ni lah. Ni sebab saya buat video cerita pasal apa tah ni kan. Okay, nanti saya share yang sana. Jadi kita boleh tukar agent ni, boleh tukar kepada bahasa lain. Dengan suara Safa ni, clone saya, katalah kita nak buat cerita, kita nak translate kan, nak mulut saya ni cakap Jepun pun boleh. Caranya ialah tukarlah kepada Jepun. Okay, saya share entire screen ni supaya korang boleh nampak macam mana saya edit menggunakan CapCut. Sikit lagi ya? Boleh ya? Boleh. Okay, macam mana nak entire screen? Okay, entire screen. Okay, saya buka CapCut. Ini nak macam mana nak kecilkan dia? Ini. Okay. Yang ni semua saya buat untuk projek saya lah, safety video. Saya buat projek untuk konten. Saya buat untuk produk.
dan cerita pasal Bella. Cerita pasal Bella. Hygiene ni dia lagi better daripada flow ke macam mana Tuan Safar untuk Betul. penyampaian skrip? Okay, untuk flow dia berapa minit? 10 saat je kan? Ya. Agent boleh buat sampai 3 minit cakap. Cuma dia ada kredit. Saya guna agent ni, saya dah invest RM180 sebulan, RM230 sebulan. So Dia untuk bagi macam mining mulut dia tu lagi accurate lah. lagi accurate dan dia boleh clone. Dia clone kita dan clone suara saya. Nanti kita, kalau kau buka agent nanti, dia akan beritahu kita kena baca skrip dia untuk clonekan suara kita. Hari tu saya sharekan ni kepada siapa nama tu YB dekat Tanjung Karang tu, ada satu YB menggunakan agent ni. Sebab apa, dia malas sangat nak cakap depan kamera, jadi dia suruh tim dia untuk buat lah. Jadi apa dia buat, dia bercakap depan meja, ambil gambar. Jadi dia gunakan template 5-6 template, tapi suara dia tu maksudnya skrip tu je yang YB tu type. Skrip tu pun bukan dia type, tim dia yang cakap. Okay, so sementara kita nak menunggu skrip kita ni, jom kita tengok skrip kita dah hasil ke belum. Okay, 95%. Cerita telefon. So teknik yang betul dia ialah skrip tu dulu. Bila kita dah masuk skrip, barulah kita masuk gambar 1, 2, 3, 4. Lepas tu bila dah masuk gambar, kita animatekan dekat flow tadi. Okay, saya rasa dah settle. Ni dia. Tengok, 1 minit 4 saat. So saya download. Nanti saya share video ni tau dekat korang. Nanti korang, sebab nanti ini idea daripada idea saya. Nanti korang nak dapatkan sebab ini bagi saya, idea ni lah idea yang paling bagi saya yang macam mana cakap Spontan. inilah rahsia saya. Inilah rahsia yang saya share kepada korang. Rahsia yang paling agung rahsia paling agung. Inilah rahsia dia. Contohnya tak ada suara. Rahsia paling agung. Ya. Ada seorang dan kampung yang masuk dalam dan sedikit yang okey. Jap. Dia cakap bahasa. Okey, dia. Dia bergema. Okey. So yang saya dengar dalam cerita ni, okey, sekejap saya mute dulu ya. Dia bunyinya macam bunyi Bangla. Sebab saya tak set betul. Okey, sekejap Kenapa dia sekejap kena current. Okey, saya edit balik ni, edit as new. Dia tak guna saya punya clone mulut saya. Okey, lepas tu kita nak guna avatar. Avatar 4. Okey. Lepas tu jumpa masuk dalam ruang. ya. Zaman kecil dulu ada seorang dan kampung ini. Okey. Switch.
Zaman itu ada seorang pemuda kampung membuka emas dalam gua. Sikit-sikit ya, tapi benda macam ni mestilah diam. Mana pun ceritakan orang. Entah macam mana berita tu boleh sampai pulang tentera Jepang. Okey. Kena tangkap lah. Bawa atas dengan soal siasat. Pada masa tu dia diam, pukul diam, cedera pun diam lagi. Sampailah sampai tahap dia dah tak tahan sangat. Dia pun cakap, baiklah, kalau korang nak emas, korang kena cari seorang mamat. Okey, sekarang ni sekejap. Boleh sebab saya dah lama tak pakai headset ni. Jadi dia suara saya tu dia tak keluar betul. Jadi kejap Saya rasa saya pakai dulu yang ni. Boleh. Sebab kita nak kejar masa kan. Okey. So saya akan animate kan. Sekarang pukul apa? Okey, kita ada setengah jam lagi. Sekarang ni saya nak animatekan kita nak animatekan kita punya gambar ni. Okey. So saya akan pilih yang ini. Okey, saya animatekan dia. Okey, apa yang animate ni saya akan tulis dalam bahasa Melayu. Okey. Video pemuda ini pegang emas dan dia happy. Kamera zoom 3 mm per second. Dia dah boleh bahasa fotografi. Zoom in 3 mm per second. Lepas tu pemuda pegang emas. Lepas tu dia happy. Okay, kita akan buat video. Size dia ini kita nak buat berapa saat? Kita akan buat 10 saat. Bagi panjang sikit tak apa. Lepas tu video kita nak buat size. Oh, dia bagi 720 je. Bukan 160 apa ke? Okey, tak apa. Pakai je apa yang ada ni. Kita akan buat satu je. Sebab kita nak jaga kredit kan. Okey. Pemuda ini pegang emas dan dia happy. Kamera zoom in. Dia zoom ke dalam 3 mm. Macam dia zoom slow lah. Lepas tu dia happy. Tiada background. Tiada voice over. Ada bunyi. Ada bunyi apa dalam gua? Ada bunyi gua. Okey. Dah. Lepas tu saya terus pergi ke yang nombor ini, yang ni lah. Yang ni. Okey. So kita ambil yang ni, kita animate. Pemuda ini berjalan kaki. Kamera rotate. Kamera bergerak bersama dia. Bergerak bersama pemuda. Lepas tu pemuda ini happy. Pemuda ini gembira. Dia berjalan perlahan-lahan. Okey, dah. Lepas tu kena kejar kan? Ambil ni lah. Animate. Okey, tentera Jepun kejar pemuda ini. Semula 10 saat. Okey, 10 saat sekejap je lah. Tentera Jepun punya ini, kamera bergerak bersama pemuda POV. Tak payah POV pula. Dah. Okey. Jom tengok. Dia animate tak? Nampak? Dah macam Mak Saleh. Mak Saleh pula. Tapi tak apa lah. Okey kan? Okey. 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 Lepas tu kita buat yang nombor 2. Nombor 2 dah settle. Lepas tu saya buat terbuat je. Alamak. Kenapa polisi? Tadi kenapa
dia berlari kan. Oh, ada tentera Jepun, ada sekatan. Okay, terius balik. Tak langgar polisi apa. Perlahan-lahan kot. Oh, dia nampak Jepun. Aduh. Jepun tu langgar polisi. Kelakar. Okey, lepas tu kita tulis sini kadang-kadang Tu kena kejar dah, siap dah tu. nak kejar. Okey. Okey kan? Boleh. Ya. Tapi dia ada bunyi ni. Okey, tak apa. Ini. Belum. Okey, 2 dah siap. Okey, yang ini dia. Saya sebenarnya flow ni saya kurang sikit. Saya suka yang sebelum ni, image effect. Image effects yang paling best. Tapi image effect dah tak ada dah. Image effects. Dia Google juga kan. Dia Google juga. Dia guna flow juga. Okay, tak apa. Dia kalau yang paling best dia kena pakai Kling. Kling AI. Ni boleh dah. Dia jalan kan. Okey lah. Okay, lepas tu dia kena siasat tu. Kena siasat. Okay. Kita buat animate kamera rotate. Saya tulis kamera rotate je. Dan kita buat 6 saat. Berapa saat? Kamera rotate 3 mm per second. Slow. Rotate tu maksudnya dia pusing. Dia pusing je tu kan. Okay, lepas tu yang ini animate kena pukul. Kamera statik pemuda kena pukul. Okay. Dia sebab bila kena pukul tu dia macam ni kan. Jadi macam ni kita nak buat. Dia tak jadilah kan. So tak apa. Kita masukkan dulu video tadi. Kita ni animate tadi. Mana animation kita tadi? Kat atas. Okay. Kita download yang ni. Lepas tu kita letak kat atas dia. Macam ni. Lepas tu orang saya ni yang cakap ni kat atas ni, saya akan remove background dia. Remove background. Lepas tu saya buat macam ni. Pernah buat CapCut kan? Pernah CapCut kan? Lepas tu apply. Lepas tu saya kecilkan. Macam ni. Kan? Dah. Okay. Dia bila video macam ni, saya boleh rasa orang akan tengok lama tau. Percayalah ni, dia kau nampak ke tak nampak ni jap sebut. Ni macam ni. Rasa-rasanya orang tengok tak video macam ni. Orang akan tengok. Korang buatlah video macam ni. Tak payah cari orang lain, saya pun tengok. Kan? Cuma saya tak happy tadi sebab dia suara saya bunyi Bangla. Sepatutnya tak jadi. Dia memang sudah jadi suara macam saya bercakap ni. Sudah jadi Bangla dah. Dia jadi Bangla. Tapi tak apa sebenarnya. Orang akan pelik. Dia kan orang akan komen tau. Ni Mamat Bangla mana cerita. Nanti boleh je tak? Okay, so okay, yang dia tengah berjalan. Okay, download. Ni boleh pula. Dia kena basah. Okay. Jadi sebenarnya video ni patut dia tak boleh jadi real macam ni tau. Sebab yang video yang saya nak dia kartun. Okay, sekejap Dia bila dah banyak sangat ni dia lupa.
korang senyap je ni tengah buat apa? Semua tengah prom tu. Jadi ni kan, sekat lah. Muka lain tak apa. Ini hari ni kita belajar. Nanti dia pelik-pelik ni, orang kan banyak bertanya. Kenapa muka depan dia? Dia orang start komen tu, pastilah. Okay, dia dah jumpa Mas. Lepas tu dia berjalan. Okay, dia jalan. Ada soalan? Tuan Sapa? Tolong bacakan. Saya tak nak baca. Dah lambat dah ni. Hygiene itu memang akan guna pakai suara kita je ke boleh je auto keluar suara siapa-siapa? Yes, jawapannya boleh. Auto. Dia ada cara, bahasa, dia ada bunyi lain. Suara lain yang kau akan set. Macam English, British, dewasa contoh. Ini kita buat lagi sekali. Ini download. Saya lupa. Patutnya dia pegang Aurum tu kan. So yang last tu nanti kita prom balik, dia pegang produk kita tu. Okay, kejap. Lepas tu settle kerja kita malam ni. Sikit lagi. Sabar guys. Saya pun sebenarnya tak tahu hasil ni. Rashid. Kan maksudnya saya pun macam tak sabar nak habiskan. Nampak? Dia lari. Tengok. Saya tak suara. Nampak? Rasa-rasa orang akan tengok tak kalau video ni bercerita naratif. Lepas tu dia plot twist kita pegang Mas. Nampak? Jadi kita tak adalah menggunakan muka kita. Okey, jangan. Sabar. Sabar. Kejap kita tengok. Okey, dia fail. Okey, so kita buat lagi sekali. Kita reach prompt, kita tukar. Tulis kat sini. Kamera zoom ke depan. Dah. Okey, lepas tu saya tak tahu kat mana dia punya suara dia berhenti. Kan, 1, 2, 3, 4 patutnya dekat sini. Jangan saya mute jap. Tak pun bergema sikit tak apa Betul-betul nak bahas orang nak cari seorang lambat. Tentera orangnya. Siapa? Akulah orangnya. Contohnya undang kekaan. Orang buat LN. Buat bahasa Indon. Siapa? Tentera. Okey, akulah orangnya kan. Jadi saya tak kat sini. Sekejap. Akulah orangnya. Jadi ini akulah orangnya tu dia pegang produk kita. Okay, tengok saya prom macam mana dia pegang produk kita Okay. Slowkan sikit ni. Saya punya laptop sebenarnya dah rosak. Pakai PC. Lepas tu volume dia ni dia kena dekat LCD ni. Okey. So kita akan okey. Saya akan menggunakan gambar saya yang ini. Lepas tu dia pegang produk kita. Okey, kita akan change look. Salah lah. Kat mana gambar ni? Gambar ni kalau tak silap saya dekat ChatGPT. Okey. Ini kan, saya letaklah saya punya blood test tau kat ChatGPT. Saya tanyalah ChatGPT. Saya punya kolesterol semua kan dengan compare kan. Jadi dia pun beritahu, kau ni gemuk lah. Betul ChatGPT ni. Lepas tu yang ni, kita pergi kedai buku. Aku cerita pula benda ni. Alah. Kita nak saya punya gambar tu dia pegang Aurum Gold tu.
Okay. Tapi gambar asal Uri tu dekat dalam ni, dalam ChatGPT ni. Jadi saya kena check kat bawah-bawah. Sekejap ya. Okay, macam mana cara paling cepat? Cara paling cepat ialah kita tak ada, ni cara paling cepat. Sikit lagi guys, sikit lagi. Bismillah. Ni kan. Okay, ni video gambar yang saya dah ni, dan saya download. Saya download, letak kat sini. Lepas tu saya pergi ChatGPT. Jadi, saya upload balik. Masukkan ke dalam, masukkan kita punya gambar ni. And then Aurum X ni mana? Aurum tadi dekat dalam sini. Produk dia yang ni kan? Betul. Okay, jadi macam mana kita nak dia. Okay, print screen. Delete. Kena delete Terdelete tu. Okay, saya tekan print screen. Lepas tu saya ambil yang ini saja. Alamak, mana dah dapat original lah. Boleh tak share saya gambar original dia? Nanti kan dia Sekejap, saya try tengok. yang kad ni lah kan? Bagi kat saya dekat admin. Nanti saya nak diri saya tu dia pegang produk ni. Hopefully size dia sama. Dia Ada? Merdeka Edition dia tak ada yang white background belakang. Apa, bagi je. Bagi je. Sikit lagi ni. Tinggal yang tu je. Ni apa pula ni? Gambar yang saya buat ni ialah melalui gambar TikTok berada ni. Jadi saya cakap dengan ChatGPT, aku nak gambar ni. Dia terus tukar muka dia ni kepada muka saya. Jadi macam ni. Orang boleh copy dahsyat lah sekarang AI. Nampak? Ni muka saya letak depan, tak tepi, kanan. Ni masa raya tahun lepas. Raya tahun ni. Dah bagi dah. Saya dah bagi, tapi kalau lambat Tuan Safa boleh ambil yang Google Drive saya ada share dekat chat. Sekejap saya share sekali lagi. Sekejap. Kalau ada dalam Aurum, dalam ni ada, kita bagilah mereka promo. Lepas tu image. Ini Mana-mana ini boleh. Ini saya cantik lagi ke macam mana? Tuan Safa nak yang background putih belakang tak? Boleh, tak ada background putih. Tu lah, background putih tu tak ada sebenarnya. Okay, so tak ada. Saya nak yang macam yang ni kan? Ada ni je. Okay, sekejap. Saya tekan yang ni. Saya tak nak dia ada ni. Okay, ni cantik. Kita kena okay. Zoom sikit. Lepas tu shift print. Kita print screen. Saya copy ni. Alah, ada merah tu. Okay, tak apa. Kita tanya dia nanti. Okay, ChatGPT. Pergi dekat ni. Okay, paste dia. Kenapa dia tak paste? Okay, lagi sekali. FN print. Tu? Yang merah tadi tak ada dah, hilang. Dah tak ada. Okay. So, kita paste kat sini. Kenapa dia tak paste lah? Lagi sekali. Nak paste kena letak dekat prompt dia tu, baru di paste. Itulah, dah Ctrl V dia. Saya dah copy. Lepas tu, Ctrl C. Lepas tu, paste. Dia tak paste. So, tak apa. Kita pergi kat Paint. Paste kat sini. Paint juga akhirnya.
Okay, Shifrin. Okay. Itulah, siapa nak suruh jadi AI content creator AI content creator ni ingat senang. Susah. Sorry, ayat susah tu tak ada dalam kamus hidup kita. Kita cakap mencabar. Dan kita ni lah. Kita okey, Mamat ini pegang produk. Okay, lepas tu pakai bukit image saiz 9/16. Dah. Okay, tinggal part ini and then kita masukkan, lepas tu kita render. Dia tak perfect lah. Dia kalau perfect dia subtitle. Bahasa tadi tu kita tak apalah, bahasa yang nanti kita tengok macam mana. So korang, idea yang saya bagi ni ialah rahsia saya buat video-video AI yang viral. Elemen yang saya buat ialah video yang naratif dan trending. Macam trending sekarang ialah dia kan boleh lah. Okay. Okay, lepas tu save. Okay, pergi dekat kita punya agent tadi. Okay, nak kasi ada ni. Lepas tu kita copy, kita upload baru. Okay, upload. Kita masukkan yang ini. Lepas tu kita tekan create loop. Lepas tu kita pilih dia. Lepas tu akulah orangnya yang ni. Kita play ni. Masuk. Masuk, please masuk. Okay, dia tengah loading. Okay. So, aku orang ni dan kita terus alamak. Akil, tolong ambil babah air. Lepas tu avatar 5. Wah, kau bagi besar terus. Lepas tu generate terus. Okay, generate dah. Right. Kita masih tak berubah korang baguslah. Sanggup bersama dengan saya. Dari tadi tak berubah 18 orang. Bagus. Kenapa dia tak generate? Calculating. Okay, dia calculate jap. Ada soalan tak sementara dia tengah buat calculating? Korang nak buat kelas ni tak? Kelas fizikal. Tapi korang daripada Johor kan? Merata ni. Merata Kita buat kat Langkawi lah nak. Bos pergi Langkawi, jom pasti datang. Bali je. Batuk lah. Okay, sikit lagi. Okay, jom kita tengok generate tadi. Okay, yang ni fail unable sebab risk misbehaviour current event. Please try different prompt. Okay. So kita pakai gambar lain. Mana tadi yang ni kan? Yang ni terpakai ni kan? Yang bergaduh. Kita pakai yang ni lah. Yang ni. So kita animate kamera, zoom ke depan. Okay. Kita buat 10 sekarang.
Okey, apa idea lain yang kita boleh buat dalam cerita ni untuk promosi apa ni trending? Macam cerita lah, dia kena relate dengan produk kita ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak follow sangat trending tu, kecuali kalau kita boleh fikir plot twist lah. Jadi kita buat lagi sekali ni, kita tak payah type. Kau buat apa je, sekejap. Zoom. Dia kena apa, fail banyak kali tak apa, dia tak kena ban kan. Tak ada apa-apa. Alah. Kadang saya malas nak fikir, maksudnya kita buat je sampai dia. Kadang dia jadi je macam ni. Patutnya tak jadi ni. Sebab dia dah pukul kan. Okey. Mungkin gambar dia tak clear. Ambil yang ni lah. Ini. Mungkin nampak senjata lah Senjata ni kot. Mungkin boleh jadi. Try ambil yang gambar hujung dulu. Ini nampak senjata. Ini kan. Ini kan? Kedai ni Okey. Dulu boleh je. Kau ni macam dah macam racist pula dia. Racist. Zoom. Macam ni dia dapat. Mungkin senjata tu tak nampak kan. Jadi dia boleh rotate. Ingat kita ni pandangan kamera. Kenapa kita tulis kamera? Sebab kita nak nampak kamera tu lah. Kamera statik, kamera zoom ke depan, kamera zoom ke belakang, kamera rotate, kamera POV, kamera high, macam tu lah. Okay, sikit lagi. Jom kita tengok agent. Kena nasi lemak ni, tapi itulah. Agent 80. Sikit lagi. Tadi saya buat kelas. Tadi saya 3 hari ni saya di event lah. Semalam. Pagi tadi sampai hari Ahad. Event dia kalau pernah kenal Cikgu Aziz namanya. Cikgu Aziz ni dia buat, Cikgu Aziz MK ni dia buat TikTok. Kelas TikTok lah. Jadi kelas TikTok dia cerita pasal kita ni dah kena kreatif dah. Korang ni kena fikir kreatif, fikir ikut trending. Dua tu je. So macam kita tengah buat promosi Merdeka ni, fikir kreatif macam ni lah. Fikir kreatif yang macam ini. Ataupun korang buat, korang macam, katalah korang seorang, Safa 1, Safa 2, ni macam bercakap. Kau tahu tak ni macam patut follow trending. InsyaAllah boleh pergi. InsyaAllah macam boleh ni lah. Okay. So lepas tu inilah orangnya. Okay. So kita masukkan video tadi. Video dia sebenarnya nampak lagi real tau. Saya tak tahu kenapa dia tak real. Ni macam slow-slow. Okay, tak apalah. Dengar jap. Edition pada. So, korang tak payah dan Okay. Alright, dah settle dah. Enhance video-video. Dah settle dah. Apa tadi? Dekat flow. Okay. Dia tak bagi. Kena juga. Okay, tolong fikir Jepun sebelum dia, sebab yang ni Jepun ni dia bagi sebelum. Okay, Jepun ni maksudnya okay, kita buat dia tarik masuk ke dalam markas tu okay, tentera Jepun tarik pemuda masuk ikat. Tentera Jepun ikat pemuda guna tali ke markas from yang ini. Okay.
Okay dah. Tanpa saya membaca, saya terus copy. Lepas tu saya paste dalam Flow. Lepas tu tak nak video, kita buat image. Kalau terus video, boleh juga kan? Buat image dulu. Kita try English terus video kan? Apa salahnya kan? Jom. Kita tak tahu, kita teks terus ke video. Tak tahu, kita tak tahu lah. Mungkin jadi. So tinggal masukkan ini je lah. Masukkan ini sebab kita dah masuk 4 kan? Tinggal 1 kan? 1, 2, 3, 4 ni. Masuk 1 nampak? 1 je sini. Lepas tu jadi. Okay, saya trim sikit. Sebenarnya saya tak dengar suara dia ni. Okay, tengok saya buat editing. Saya tengok dia punya saya tengok dia punya saya trim yang kosong tu. Ni yang ada stop ni saya trim supaya dia pendek lagi. Inilah kerja saya harian. Jadi saya sebenarnya dah malas lah nak buat kerja-kerja editing ni. Jadi saya ingat nak main golf ke. Ni tak kaya kan? Belum lagi kaya lah. main golf kan? Cik Afif main golf? Tak ada masa nak main golf. Hot country. Saya rasa tuan yang apa tu yang minggu lepas tu siapa? Main golf tu kan? Yang pakai bagon apa? Yang pakai lilit kain tu panggil apa? Ganzola. Naga emas. Bandana. Bandana. Ganzola pula. Dia macam pemain golf dia tu. Saya tengok muka dia. Akak time COVID je main. Akak pun main tengok. Akak pun main golf. Tapi main COVID dahsyat lah. Dah bosan duduk rumah. Keluar pergi drive range. Dahsyat akak. Tak kena ajar saya lah main golf. Ni saya trim lah ni. Saya trim supaya tak nak ada bunyi tu. Jadi dia boleh kurang rosak ni. Jadi 54 saat. Tadi seminit 13. Jadi saya naik ke atas ni. Saya terus naik ke atas. And then yang ni saya turunkan balik. Dah jadi. Okey, tinggal satu tadi. Bismillah. Tiup sikit. Dapat pun. Jadi terus dia. Okey lah tu. Dah lambat dah. Dia tak jadi miniatur tadi. Saya suka video mini. Kan saya bagi, ada tak korang dapat video TikTok saya yang Jepun, cerita Jepun tadi? Bila dia pendek, yang ni pun kena pendek. Saya letak tepi ni, yang ni saya dah dengar suara dia. Sekejap. Zaman Jepun ada seorang pemuda kampung di tempat sikit punya happy dan apa benda yang mesti yang mana kita macam Dia bunyi kat sini. boleh sampai pada Bila tangkap kat sini lah. Bunyi soal siasat. Saya tak sabar nak tunjuk ke korang. Saya rasa macam excited gila. Lepas tu Okey. Dah settle. Okey, saya masukkan subtitle. Okey, sebaik tak sampai kedua. Dia kalau suara saya dia lagi okey lah. Tapi dia macam suara undun tu.
Okay, saya tak ni. Tapi macam ni lah. Sekejap dia tengah reader Sekejap, saya close tu punya mute. Macam mana nak mute? Okay. Alright. Kita tengok subtitle kita. Cakap banyak ni dia. Cakap lama ni dia lapar. Okay, lepas tu saya letak template. Yang saya suka ialah yang mana dia? Ambil ni lah. Okay, lah tu. Saya tak suka, tak best. Ambil ni. Okay, ni okay kot. Kenapa kejap putih, kejap merah, kejap kuning ni? Sekejap. Tak payahlah ni dah lambat. Okay, kita buat yang biasa ni. Yang biasa. Okay. Tak boleh lah, boleh tak cantik. Kita ambil yang orang. Bunyi apa tu? Tu yang dia sebelah tu. Sebelah trending tu. Oh, ada kelas sebelah Okay, come on. Okay, tak apalah ambil yang ni lah. Okay. Alah, dia tak best. Kita ambil yang ni. Okay, bismillah. Okay, cantik. Kita dah tengok ada typo tak yang belakang huruf Alex ni. Okay, huruf Alex ni huruf besar Okay, dah. Edition mereka usah. Okay, tinggal render guys. Yap. Okay, settle. Okay, selalunya saya letak background muzik. Tapi saya upload ke TikTok. Dan background muzik tu saya dapat daripada TikTok. Okay, saya rasa kita render Nanti saya sharekan dekat korang. Download. Okay. Ada rekaman kan ni? Ada. So, saya pun tak tahu hasil ni macam mana. Korang boleh gelak, saya pun nak gelak. Dan saya rasa bangga dengan diri saya terus terang sebab 2 jam kita punya kelas, daripada pukul 9 kita dah hasilkan satu video. Korang saya rasa mungkin 8 hari kot. Video dah ada, tapi nak jadikan dia video macam mana ya? Terlupa dah pula. Tadi dah cerita tadi. Semua yang cerita dia ni CapCut free boleh ke guna untuk generate video tu? Tak. Kita generate guna Flow. Okay. Saya share dengan Flow free kan? Okay lah. Okay, baik. Saya buat forward masuk dalam group. Yang ni kena masuk dalam group. Saya tak tahu macam mana video tu. Jom kita nak tengok juga. Okay, tepat pukul 11. Flow free ke? Macam mana pula akak kena bayar RM20 lebih tu Hafiz? Dia free kalau generate dalam 1-2 macam tu. Kalau lebih Yang heran, tapi yang heran mungkin Safa tahu, boleh bagi info. Akak dah bayar untuk yang bukan yang mahal sangat tu tau. Yang the first tu. Dia free, then the second level tu yang 20 lebih tu. Tapi setiap kali I generate 30 kredit, lepas tu dia dah tak kasih dah. I kena tunggu the next day untuk generate the new one. Kenapa macam tu Dia memang macam tu Dia bagi 50 kredit free, tapi dia bagi hari ke hari. Macam hari ni buat 30 kredit, lepas tu nak generate lagi dia stop, dia tak kasih.
Betul Kak, setuju Kak. Memang betul macam tu. Oh ya, Zaman lepas tu Jepun kita tunggu dulu besok pula ada untuk seorang generate lagi pemuda satu apa yang kita kampung nak. ni So I punya terjumpa video emas yang dalam masa gua. first class kita buat tu, I punya tu 3 scene tu I kena habiskan 3 hari. Saya rasa free tu. Ha? Saya rasa tu free. Tapi saya dah bayar 20 lebih. Saya punya pro ni RM100 saya bayar. Sebulan. Ha. Yang RM20 untuk 3 bulan pertama tu 20 lebih, tapi dia sebenarnya harga dia lain. So I nak try tu je, tapi dia tak benarkan generate. Lepas 30 kredit dia tak bagi generate. Haji punya dia ada bagi ni tak? Macam Tuan Safa punya tu, dia nampak kredit berapa dia. Ni. Tak ada ke? Tu Yang mana? Tuan Safa tekan tadi dekat profile. Profile, okay. Tu ni ada. Mana tak nampak. Dia tulis pro. Ha? Tu. Oh tak, yang pro tu yang 100 lebih tu Fif. Ni ada nampak kredit AI kredit kan. Tuan Safa punya ada 978 something. Oh yang akak punya tak boleh nampak kredit tinggal berapa. Dia ada 1000 dia bagi 1000 kredit. Yang tu ada 1000 kredit. Zaman Jepun dulu ada seorang pemuda. Dah settle. So saya rasa, kita tanyalah. Kita tanya Gemini. Apa masalah Kak tadi? Gemini. Masalah lepas 30 kredit dia tak bagi generate. Aku guna flow. Flow betul? Lepas 30 kredit apa? 30 kredit. Maksimum 30 kredit. Aku tak boleh generate video. Tapi dah Why? subscribe yang RM100. Punca utama kad kredit habis, tidak mencukupi. Mana pula. Hemat bagi kredit. Saya ada tadi, maksudnya saya tak tahulah. Saya tak tahu kak nak bagi jawapan je, tapi inilah jawapan dia. Ke memang kena subscribe yang 100 sebulan pula dah. Ya, akak betul. Dia macam ni tau. Zaman percuma dan pirate. Pirate kan. Dah berlalu. Ini percuma, I bayar yang RM29 ke macam tu? Tak, maksudnya kena upgrade lah saya rasa. Yang itu dia bagi yang 100 tu unlimited kan? Yang saya punya ni Unlimited right? tak, dia memang 1,000 je. Habis kredit ni saya kena top up. RM1,000 RM1,000 je. Yang RM29 tu pun RM1,000. Saya tak sure kenapa. Tapi saya pakai memang yang pro punya. Yang pro ni apa? Pro. Tak tahulah, saya punya yang 100 punya. Sekejap, macam mana saya nak tahu saya punya ni tekan Bukan apa? sikit-sikit Setting, punya happy dia. Memang, Tapi manage membership. benda macam ni mestilah dia diam. Mana boleh ceritakan orang. nampak Entah ni, macam mana RM100 berita saya tu punya, boleh sampai pula ke tentera Jepun. current plan. Apa lagi ni. kena tangkap lah Ini mamat yang ni. 5, Bawa pergi markas TB. kena soal Yang siasat. Mana mas RM29 tu tu? Dia dalam diam. 1 TB. Kena pukul, diam. Kena derak pun diam lagi. Sampailah satu Mungkinlah tahap tu, dia mungkin dah tak akak tahan sangat. upgrade Dia pun lah cakap, RM100 baiklah, ni. kalau korang betul-betul nak Saya emas, nak korang cakap, kena Kak, cari saya tak seorang tahu mamat sebab ni. Tentera kita try, Jepun tak apalah, tanya, siapa? RM100. Akulah orangnya. Sempena Saya tak bulan tahu. Ini kemerdekaan akak ni, punya- Aurum, akak punya keputusan. LX keluarkan emas special edition Tapi dia dah Merdeka. stress lah. So, Sebab nak buat tak korang boleh tak generate. payahlah Lepas susah-susah 30 masuk je, dia hutan stop. cari Dia tak buah boleh bagai. generate. Nak emas Merdeka, Nak cari top aku upkan je. the Nak same tahu time pun lebih tak tahu lanjut, macam mana. refer bio. Ni dekat generate tadi. Ni. Dekat manage tadi. Tak, yang finish tu untuk subscribe new plan. Maksudnya dah habis 30 kredit. Kalau kita perlukan kredit tambahan, tak tahu macam mana nak guna the same plan untuk top up kredit to generate the same day. Yang get AI kredit ni dah try. Get AI kredit. Ni AI Yang kredit. itu 122 2,000. Oh ini tak pun belum lagi. Akan tambah yang ni. 122 ni dapat 2,500. Banyak ni. Plan Dia sekali- RM29. Nak top up kredit sampai 122. Itulah akak sebenarnya macam mana Kena upgrade. Dia
kita kena upgrade. Bab kata abang tu tadi, kita upgrade. Kalau rasa je lah, kita bila nak rasa buat AI ni, alah RM122. Coffee bean pun dah RM23. Boleh lah, insyaAllah. RM122 berapa gram emas hari ni, Hafiz? Oh, okey. Nak compare juga. Okey. 0.3 kan. Harga sekarang dah 630 ni. Dia turun Naik. Oh, naik. Dah korang nak tengok dah video saya tu? Tuan Hafiz dah. Tunjuk. Dah saya dah share dalam grup ini. Jadi korang nampak tak kualiti dia, cerita dia. Jadi saya buat rumusan teruslah Kita dah pukul 11 dah ni. Sekejap. Macam mana nak tutup? Dia bila dah pukul 11 ni dia lambat sikit sampai. Okey. Leave call pula. Stop. Okay, open for question. Saya berumuskan dulu lepas tu kita open Okay, apa yang kita belajar tadi ialah tentang creativity, storytelling, dan juga macam mana nak relatekan trending kita Merdeka dengan produk kita. Konsep video kita tadi ialah konsep video kartun miniature, which yang saya namakan dia diorama. Diorama lah. Jadi korang boleh menghasilkan kreativiti yang macam tu juga dengan konsep yang sama. Macam saya juga buat video, kita nak konsep kartun 3D. Nanti saya sharekan video tu, boleh je buat kartun 3D ataupun konsep Simpson. Kalau kancil konsep yang China pawagam apa? Yang cerita lembu tu kan. Tu tak ada viral pawagam yang cerita lembu kan. Lembu-lembu kita orang tak tengok. Oh ya, okey. So tak payah ceritalah kat korang yang tak tahu ni. So ada kita ada referen kita letak dekat GPT, aku nak seperti yang referen ni. Dia akan sebiji dia akan tiru. Okey. Saya ucapkan semoga berjaya untuk menghasilkan video dan saya ucapkan tahniah in advance lah siapa pemenang dia later. Tapi saya nanti kena tengok video tu nanti Cik Fi. Saya jadi judge lah. Jadi judge kejap. Saya punya kriteria tu saya suka yang kreatif lah. Dia tak kisahlah dia skrip ni tunggal-langgang ke. Dia kreatif yang caught my eye tu, dia terus saya rasa okey lah So topik dia harus produk Merdeka Kita lain boleh? Tak. Asalkan promote Arumai Light dah cukup. Itu yes. dia. Okay. Video kartun ke, muka sendiri ke, tak kisah. Ada soalan tak? Dah pukul 10 minit terlewat dah. Ada